Polis termasuk seorang Pegawai Kanan Jabatan Ketua Menteri Melaka diremanya hari oleh Mahkamah Majlis kes rasuah melalui penerimaan sehingga 8 Februari terhadap wali. Setiap hari di tempat kerja bermula dengan masa, dan masa sentiasa menuntut satu pilihan. Integriti bukan tentang siapa yang memerhati, tetapi tentang apa yang kita lakukan apabila tiada siapa memerhatikan. Bagi sesetengah orang, setiap langkah ke tempat kerja membawa tanggungjawab yang lebih besar. Ini Daniel, seorang pekerja yang baru melangkah ke tanggungjawab yang lebih besar. Bagi Daniel, integriti tidak bermula dengan keputusan yang besar, tetapi dengan perkara kecil yang dilakukan setiap hari. Katakan tidak kepada perkara yang salah, katakan tidak kepada tindakan yang tidak beretika, katakan tidak kepada ketidakjujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Boleh pertama sekali Tuan perkenalkan diri, umur dan pekerjaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanisi Bulakwa. Pekerjaan saya dekat di pasukan Petang Awang ni. Saya adalah bahagian pengurusan latihan peringkat daerah ataupun yang menjaga pusat rescue 99 lah. Okey. Apa yang Tuan faham dengan maksud integriti bagi pandangan Tuan sendiri? Okey. Integriti ni sebenarnya dia berada dalam diri kita. Okey, kalau diri kita tidak bersih, maka kita channel lah dengan perkataan integriti. Apa itu dikatakan amanah? Apa itu yang dikatakan keikhlasan? Apa itu perkataan benda yang kita sedang nak buat? Maknanya berpandu kepada apa yang ada pada diri kita. Kalau diri kita bersih, maka integriti tercapai. Kalau hati kita tidak bersih, diri kita tidak bersih, keikhlasan kita tak ada, maka apa yang kita canangkan perkataan integriti tidak akan tercapai. Dia mari daripada hati kita. Okey, lepas tu dia keluar daripada perbuatan dan tingkah laku kita. Itu yang sebenarnya. Soalan seterusnya, bolehkah Tuan kongsikan pengalaman menghadapi situasi yang menguji integriti dan cara Tuan menanganinya? Okey, untuk menangani integriti ni amat susah, bukan senang. Bukan senang untuk kita nak menangani integriti. Sebab berpandu pada soalan yang kedua tadi adalah hati kita. Okey, pengalaman saya ni banyaklah benda yang menyebabkan integriti. Ada orang mari nak tolong buat macam ni. Okey, benda ni sekaya bagi macam ni. Itu dikatakan biasa berlaku. Okey, rasuah ni biasa berlaku, bukan tidak berlaku. Dia kata di kalangan kita pun ada rasuah. Nak menangani integriti ini adalah amat susah. Yang paling penting dari sudut agama. Kan, kalau kita tidak ada pegangan agama yang dilarang oleh agama, kalau kita tidak ikuti, hanya setakat kita bercakap saja, ini tak boleh buat, yang ini tak boleh buat. Tak. Tapi kalau kita tidak ada pegangan agama, apa kesudahan kita? Terima rasuah ni, apa kesudahan kita? Ambil benda yang tak betul, apa kesudahan kita? Itu yang paling penting. Mana pegangan agama adalah kena kuat untuk mengelakkan berlakunya sesuatu benda yang melanggar integriti. Terima kasih untuk Sanusi sebab sanggup meluangkan masa bersama kami untuk soal jawab kursus integriti dan anti rasuah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudi mengambil saya sebagai host pada pagi ini. Ya, terima kasih.